Tahukah anda bahawa Zoo Taiping atau nama rasminya Taman Margastua Sultan Idris Shah merupakan zoo awam pertama yang dibuka di Malaysia. Dibuka seawal 7 Mac 1924, ia kini sudah berusia lebih 100 tahun. Terletak di kawasan cantik Taman Tasik Taiping, zoo ini menjadi perintis kepada konsep pameran terbuka. Maksudnya, haiwan-haiwan di sini dipamerkan dalam suasana yang menyerupai habitat asal mereka dengan aliran anak sungai dan flora yang menghijau. Fakta menarik untuk anda, Zoo Taiping menempatkan bilangan beruk kentua terbanyak di Malaysia, iaitu sebanyak 13 ekor. Selain itu, mereka juga merupakan antara yang terawal memperkenalkan naik safari pada Mac 2003 untuk melihat aksi haiwan nokturnal. Kini, terdapat lebih 1,300 ekor binatang daripada 180 spesies yang menanti kunjungan anda di sana. Ini Sejarah 1 Minit. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik.